Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 19. Kalau terjemahan dia tu di belakangnya muka surat 20. Di bawah tu kita sambung kemarin wa anna kalamahu, dan bahawasanya kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala mana sifat perkata penutur Allah Ta'ala, dan maha berkata-katanya Allah Ta'ala tu la yushbihu kalamana, tidak menyerupailah ia sifat kalam Allah, dan hija kalam Allah Ta'ala itu sendiri tidak serupa akan kalam kami. Itu dah. Baik. Kemarin kita sebut dah, kalam di dalam perbahasan ilmu tauhid ini secara ijma'nya terbagi dua. Satu dia panggil kalam nafsi, yang kedua dia panggil kalam lafzi. Kalam nafsi ini maknanya kalam yang dibangsa pada diri. Gitu. Artinya kalau Allah Ta'ala, kalam yang dibangsa pada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya kalam lafzi, kalam yang dibangsa kepada lafaz, perkataan kita kata. Maka yang kita sedang bahas ataupun yang dikehendaki di dalam ilmu tauhid bukan kalam lafzi, tetapi kalam nafsi dia panggil. Kalam yang dibangsa pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalam yang dibangsa pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sifatun wujudiyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala munazzahatun 'anit taqdim wat ta'khir. Tu wasihhati wal i'lal. Apa lagi? Wal aswati wal huruf. Mana satu sifat yang sungguh lagi ada, yang ada sedia kala di zat Allah Ta'ala, kekal selama-lamanya, tak berubah. Tu tersuci daripada apa? Ada pendahuluan dan ada pengakhiran. Munazzahatun 'anit taqdim wa ta'khir, ada dulu dan ada kemudian. Dan tersuci daripada ada orang panggil i'rab, bina, macam-macam lah. Huruf, suara, tak ada lagu dia.
Tu dah. Jadi tidak ada di sifat kalam Allah, di sifat perkata penutur pekecek Allah Ta'ala tu derah, nyaring, slow, perlahan, tak ada dah. Huruf, suara, tak ada. Dan sebagainya, tidak ada. Itu dia panggil kalam nafsi. Berbeza dengan kalam lafzi. Kalam lafzi itu kena ada huruf, ada suara lah. Nah, ada i'rab, ada bina. Nah, ada takdim, ada takhir. Contoh seperti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim pada mishaf itu kan ada pendahuluan, ada takdim wa takhir. Dulunya pada susunan surah Al-Fatihah, akhir pada susunan surah Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dulu pada turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, akhir pada turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ila akhir. Itu. Jadi ada dulu ada dia. Kemudian ada i'rab, ada bina. Memang dah. Nah, ada derah, ada nyaring, ada dengung, ada izhar, macam-macam. Ada huruf, ada huruf. Alhamdu tu huruf tu. Nah, alif lam mim huruf tu. Bila kita baca bunyi suara, ia bunyi suara. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada suara, ada huruf, ada suara. Maka itu dipanggil kalam lafzi. Dipanggil kalam juga? Ya, panggil kalam. Kerana apa dipanggil kalam Allah Ta'ala juga? Al-Quran yang ada huruf, ada suara tu. Kerana iktibar dibuat kirakan bahawasanya kalam lafzi tersebut tidak ada campur tangan makhluk. Mana Allah direct yang menjadikan lafaz dan maknanya di lauh mahfuz. Kalau ada campur tangan manusia pada lafaz, hanya pada makna je daripada Allah, itu dipanggil hadisun qudsiyun. Dah. Ini lafaz dan makna daripada Allah Ta'ala yang menjadikan pada lauh mahfuz. Inna ja'alnal qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kamilah yang menjadikan Al-Quran itu bahasa Arab, supaya benar-benar kalian tu orang yang berakal. Tengok. Jadi Al-Quran lafzi itu dipanggil kalam Allah Ta'ala juga. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya di lauh mahfuz tanpa sebarang campur tangan makhluk. Maka Jibril yang ambil sana. Nah, itu dah. Sebab itulah bila tu pada malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, yakni di lauh mahfuz pada malam Qadar. Siap. Siap habis. Cuma Jibril waktu turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mengikut sababin nuzulil ayat. Tu orang panggil tartibun nuzuli. Itu biasa dah. Adapun tartibus suari lain. Tapi dua-dua tu wahyu daripada Allah Ta'ala. Mana tertib turun ayat Quran itu wahyu daripada Allah. Tak boleh sebarangan nak ambil ikut koksi qadar. Waktu turun ke Rasulullah tak boleh. Diambil mengikut sabab dia lah. Itu. Kemudian tartibus suari pun itu pun wahyu daripada Allah. Tertib surah, hak mana dulu, hak mana kedia, itu pun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap di lauh mahfuz. Jadi ini dia panggil kalam lafzi. Sah dipanggil kalam Allah Ta'ala juga kerana Allah lah yang menciptakannya tanpa ada sebarang campur tangan makhluk. Sebagaimana kemarin saya sudah buat misal contoh, seperti kalau saya tulis surat untuk pihak masjid ni, jadi surat saya tulis tu saya tak perlu bercakap pun, pobel tak payah, saya tulis je. Bila surat ni sampai kepada Tok Imam masjid, Tok Imam kata, surat ustaz hantar surat ke kita jemaah masjid. Apa? Cuba Tok Imam baca. Tok Imam baca. Ustaz kata, ustaz kata. Ni. Qala Allah kayak gitu. Ustaz kata. Dia tak kata pun masa dia tulis tu senyap. Tapi sah tak dipanggil kata dia? Sah.
Sebab dia yang tulis tanpa ada campur tangan orang lain. Itu kalau orang tanya, kalau gitu apa panggil kalamullah? Itu dah, itu jawab dia. Maka Al-Quran yang ada huruf, ada suara, ada mula, ada akhir, ada i'rab, ada bina, ini jelas makhluk. Kalau gitu tak salah lah Mu'tazilah kata Al-Quran ini makhluk. Tu salah. Walaupun Al-Quran yang dikatakan ada huruf, ada suara, ada mula, ada akhir, ada i'rab, ada bina, ini makhluk, tetapi haram kita mengatakan makhluk. Itu pula dah makhluk, tapi haram kata makhluk. Pasal apa? Pasal wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu buat kesamaran yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian membuat kesamaran akan yang hak dengan yang batil. Itu mana yang hak? Ya, huruf suara tu makhluk. Ya, betul. Tapi kebatilannya apabila kita kata Al-Quran ni kalamullah ialah makhluk, kebimbangannya takut orang faham, kalam ni dengan makna sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Maka kufur orang dengan sebab bermudah-mudah kita berbicara dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Maka sebab tu ulama-ulama dulu mengharamkan kita mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan kena kata Al-Quran kalamullah qadimun. Al-Quran kalamullah qadim. Apa maksud Al-Quran kalamullah qadim? Al-Quran lafzi ini madlulnya menunjuk di atas sebahagian madlul yang ditunjuk oleh kalam Allah yang qadim, iaitu sifatul kalam. Itu kalam nafsi tadi lah. Habis itu dah. Jadi apabila kita bahas kalam Allah di dalam ilmu tauhid, ini bukan duk bahas Al-Quran. Bukan duk bahas Al-Quran surah Baqarah, surah Ali, bukan. Karena hak tu kalam lafzi. Cuma keterkaitannya kalam lafzi dengan kalam nafsi pada pihak sebahagian madlul kalam nafsi ialah apa yang ditunjuk oleh madlul kalam nafsi. Gitu. Kemudian kalam lafzi ni yang menunjuk kata bahawasanya Allah Ta'ala di zatnya ada sifatul kalam, ada sifat perkata. Seperti kita bila baca surat seorang itu, kita baca dia kata gini-gini, kita pun tahulah bahawasanya orang yang tulis surat ni dia tak bisu. Dia tidak kelu. Kerana apa? Kerana dia ada kalam. Di dalam diri dia, di dalam hatinya tu ada kalam. Sehingga dia mencurahkan, orang panggil apa yang dia nak kata tu di dalam surat kiriman dia. Bermakna dia tidak kelu. Apalagi kalau dia boleh bertutur, maka dia tidak bisu. Gitu dah. Tu. Baik, habis itu. Kemudian dia kata wa anna kalamahu, dan bahawasanya sifat kalam, yakni perkata penuturnya Allah, la yushbihu kalamana, tidak menyerupai akan perkata kita, kalam kita. Ini keluar 3 puak dah. Satu mazhab karamiyah, mujassimah, musyabbihah. 2 mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Yang 3nya mazhab mu'tazilah. Mu'tazilah, mazhab jahmiyah, mu'tazilah, murji'ah dan sebagainya. Itu keluar mazhab-mazhab di dalam menanggapi perbahasan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Satu mazhab zahiriyah atau musyabbihah, mujassimah, karamiyah. Mereka mengiktikadkan kalam Allah menyerupai dengan kalam makhluk. Senang, begitu sekali. Dan bagaimana menyerupai dengan kalam makhluk? Artinya di zat Allah Ta'ala tu ada orang panggil kalam berhuruf bersuara. Jadi bila Allah Ta'ala nak berkecek dengan manusia tu, Allah kecek macam kita gini. Assalamualaikum Musa, ngongeng keluar daripada mulut. Itu fuak musyabbihah, mujassimah. Tu. Artinya kalam Allah Ta'ala sama seperti kalam kita makhluk. Tuhan berkecek, ada senyap, ada diam, tu. Ada selu, ada nyaring, ada kuat. Itu fuak musyabbihah, mujassimah, karamiyah, zahiriyah.
Bahkan huruf suara tu qadim di sisi mereka. Bahkan huruf suara tu qadim di sisi puak-puak ni. Sesat tak? Sesat. Itu satu puak. Satu kelompok lagi iaitu puak-puak Murji'ah ataupun Mu'tazilah atau Jahmiyah ni. Ia beberapa kumpulan banyaklah dia sepakat ni. Dia kata kalam, apabila kita sebut kalam, itu mesti dibatasi dengan huruf dan suara. Tidak ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu. Bila sebut kata kalam, kecek dia kata. Berkata-kata mesti berhuruf bersuara. Tak mungkin kecek tak ada huruf tak ada suara. Tu. Maka huruf suara pasti baru. Tak mungkin ada huruf suara tu qadim. Bila huruf suara tu pasti baru, tidak mungkin qadim, bermakna tidak mungkin ada kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Ini faham Mu'tazilah atau Jahmiyah dan sebagainya. Maka mereka ingkar sifatul kalam qaimatun fi zatillah taala. Sifat kalam tu berdiri ada di zat Allah taala, mereka ingkar. Itu dah. Baik. Maka jawapannya ahli sunnah wal jamaah ni, satu sisi sama seperti musyabbihah mujassimah. Satu sisi sama seperti Mu'tazilah. Mana satu sisi yang sama, iaitu mengisbatkan di zat Allah ada sifatul kalam. Jadi puak-puak musyabbihah mujassimah kata ya Allah Taala ada sifat kalam. Itu sama gitu. Tapi tak samanya di buku mana? Kata musyabbihah mujassimah, kalam Allah berhuruf bersuara. Baharu ada orang panggil huruf suara, dan huruf suara tu boleh, kalau kita kata tak boleh ada yang baharu di zat Allah Taala, huruf suara tu qadim pun tak apa. Tu lain kita dengan musyabbihah mujassimah. Kita pula Allah ada sifatul kalam. Ini tak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tidak ada sifatul kalam. Pasal apa? Pasal kalam mesti dibatasi dengan huruf suara. Huruf suara tak ada yang qadim, pasti baru. Maka mustahil orang panggil benda baru nak diadakan di zat Allah, nak ada di zat Allah Taala. Mustahil. Huruf suara nak ada di zat Allah Taala. Bila mustahil huruf suara nak ada di zat Allah Taala, maka mustahillah sifatul kalam tu ada di zat Allah Taala. Maka Allah tidak ada sifatul kalam. Mengapa kita serupa dengan Mu'tazilah pada pihak mana? Kalam Allah yang kita kata ada di zat Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, Itu lagi tu dah. Jadi tidak ada huruf, tidak ada suara di zat Allah Taala. Ya, kita setuju dengan Mu'tazilah. Ada sifatul kalam di zat Allah Taala. Ya, kita setuju dengan sifat dengan puak Zahiriyah musyabbihah. Hak kita tak setuju dengan dua-dua pihak ni. Mana? Musyabbihah mujassimah kata kalam Allah Taala berhuruf bersuara. Ini kita tak setuju. Kita tak setuju dengan Mu'tazilah, tidak ada sifat kalam di zat Allah Taala. Hak ni kita tak setuju. Nampak tak? Jadi ahli sunnah wal jamaah tu di tengah-tengah. Bain wa bain. Tu jaga-jaga dah. Di antara yang dua yang sesat. Mana? Satu yang melampau pada isbat. Mana puak musyabbihah mujassimah? Ghulu fil isbat. Melampau pada isbat. Satu lagi puak ghulu fit tanzih. Melampau pada tanzih, menyucikan. Tak boleh. Ya terlampau cuci. Akhirnya sesak dua-dua bila melampau. Maka sebab tu ingat khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik kerja tu yang di tengah-tengah. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah? Oleh kerana nas sebut banyak. Wa kallamahu rabbuhu, berkata-kata akan Musa oleh Tuhannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Wa kallamallahu Musa taklima. Bila Tuhan sendiri sebut dia berkata-kata, tidak mungkin dia boleh berkata-kata kalau tidak ada punca bagi berkata-kata, mabda' bagi berkata-kata. Dia itu apa? Iaitu sifatul kalam yang kita terjemuh dalam bahasa Melayu kita pekata atau penutur atau pekecek. Ya terjemuh tu betul dah, pekata tak?
Cuma macam biasalah, kita meyakini bahawa Allah bersifat dengan berkata-kata. Itu pun kita kena ubah sikit. Kita meyakini bahawa Allah itu bersifat dengan penutur, pekata, pekecek. Kita. We nampak benda tu wujudiyah. Sifatul kalam. Kalau berkata-kata tu bukan ada amrun iktibariyah. Kalau hak dikira-kira sungguh saja pada akal kita. Kalau kita berkata-kata kita dibuka mulut. Diri kita buka mulut, keluar huruf suara. Itu berkata-kata masdari kita. Allah Ta'ala bukan gitu dah. Apa makna berkata-kata Allah Ta'ala? Itu khilaf mazhab ahli sunnah wal jamaah sendiri. Berkata-kata Allah Ta'ala tu, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Maturidiyah, berpendapat ataupun menjalani pendapat makna berkata-kata masdari Allah Ta'ala ialah Allah membuka hijab yang maknawi bagi siapa yang Allah Ta'ala nak bagi perdengarkan kalam Allah. Jadi Nabi Musa tu, contoh kita kata Nabi Musa, Allah buka hijab pada telinga, pada mata Nabi Musa, lalu dijadikan kekuatan yang baru kepada telinga ataupun pendengaran ataupun penglihatan Nabi Musa, supaya Musa tu mampu mendengar sifatul kalam. Tu atau melihat sifatul kalam. Kenapa? Karena sifatul kalam tu wujudiyah. Sifatul wujudiyah tu kan gitu kita sebut tadi. Jadi bila wujudiyah, maka masuk dalam kaedah kullu maujudin yasihu an yura yasihu an yasma. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk didengar dan sah untuk dilihat. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Maka sifatul kalam Allah ada tak? Ada. Maka sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Bermakna Nabi Musa tu Allah Ta'ala buka hijab pada pendengarannya dan penglihatannya, mampu Musa tu mendengar dan melihat sifatul kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, yang tidak ada bunyi, nyaring, kuat, deras, slow, perlahan, tak ada. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Lalu diberi faham apa yang Allah Ta'ala nak khitab kepada Musa. Gitu dah. Lama jadi tak faham pula. Dah tak berhuruf, tak bersuara, macam mana tu? Takkan Nabi Musa balik ke apa? Umat dia tanya, macam mana ya Nabi Allah? Apa Tuhan firman? Qala Allah Ta'ala, tak bunyi. Bila harfin wala sauti, tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara tu ialah sifatul kalam Allah, perkata penutur Allah Ta'ala, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bersuara. Adapun Allah memberi faham kepada Musa alaihissalam apa yang hendak Allah Ta'ala tuju cakapkan. Allah Ta'ala nak perintah, nak larang, nak tegah, maka hak tu Musa faham dengan huruf dan suara. Karena supaya mengibarat kepada makhluk, pada umat. Baru boleh ibarat pada manusia dah. Wahai umatku, ini Allah Ta'ala perintah kamu buat gitu gini, gitu gini, itu ini. Tuhan larang kalian ni buat itu ini, itu ini, itu ini. Kan berhuruf bersuara tu. Maka ditutup hijab. Itulah maknanya wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata akan Musa oleh Allah akan sebagai berkata-kata seperti mana? Kalam hakiki, bukan majazi dak. Kalam seperti. Itu satu pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Bermakna mengisbatkan di zat Allah ada sifatul kalam. Satu lagi pendapat, iaitu salah satu daripada dua pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan muafakat dengan pendapat tersebut oleh Imam Abu Ishaq Imamul Haramain, Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mana? Bahawasanya di dunia ni nak mendengarkan sesuatu yang tidak berhuruf, tidak bersuara, mustahil pada adat. Maka arti daripada kata Tuhan berkata-kata akan Musa sebagai berkata-kata seperti itu, apa makna? Kalam masdarinya Tuhan itu artinya Tuhan menjadikan huruf dan suara yang baharu. Huruf suara yang baharu itulah masuk ke dalam telinga Nabi Musa. Maka Musa dengar huruf suara, faham apakah yang nak dituju cakap atau nak diperintah dilarang oleh Allah di zatnya pada sedia kala. Ini
Di zat Allah Ta'ala ada sifatul kalam. Nah, macam kita baca Quran ni lah. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan olehmu akan semaya. Nah, keluarlah olehmu akan zakat. Rokoklah kalian bersama dengan orang rokok. Apa kita faham? Oh, Allah Ta'ala sedia kala lagi suruh kita ni semaya. Suruh kita keluar zakat. Suruh kita ni berjemaah. Itu. Bermakna Tuhan tidak bisu. Di zat Tuhan itu ada sedia kala lagi sifatul kalam, dan sifatul kalam Allah Ta'ala sedia kala menunjuk apa yang Allah Ta'ala nak suruh, nak larang, nak tegah, nak janji baik, nak janji buruk, apa saja. Dia panggil bahagian kalam min haisu ta'alluqi, daripada sudut sekira-kira ta'alluqnya. Mana? Kalamul amri, kalam suruh. Kalamun nahyi, kalam tegah. Nah, kalamul wa'di, janji baik. Kalamul wa'idi, janji buruk. Kalamul ikhbar wal istikhbar. Nah, kalam Allah dengan makna cerita benda telah berlaku dan benda yang selagi akan berlaku. Itu dia panggil kalam, pembahagiannya dari sudut ta'alluq. Sedangkan kalam ngoti-ngoti sifat nafsi bimaknal ismi satu saja. Itulah. Jadi Ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Adakah tidak ada hujahnya? Nah, ingat dah. Bila Mu'tazilah kata kalam mesti berhuruf bersuara, kalam mesti dibatasi dengan huruf dan suara, Ahlu sunnah wal jamaah pun jawab, tak betul. Pembatasan kalian kata kalam tu kena dibatasi dengan pasti berhuruf bersuara. Tidak betul. Sebab kalam yang ada pada kita makhluk, kalam nafsi yang ada pada kita makhluk, itu pun tidak berhuruf, tidak bersuara sekira-kira zahirnya. Nah, mana? Iaitu apa yang ada di dalam hati kita. Ni ulama buat keluar syair akhtal dia panggil. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Innal kalama la fil fuadi. Nah, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu di dalam hati kita. Ini dia panggil kalam nafsi makhluk. Duduk dalam hati. Ini kalam nafsi, orang panggil apa? Kalam nafsi benar-benar nafsi lah. Benar-benar dalam diri kita, yang tidak keluar daripada lidah mulut kita tu. Duduk dalam hati kita. Dia ada dua kalam nafsi kita ni. Kalam nafsi punca bagi monolog kita tu. Satu lagi kalam nafsi yang punca bagi lafzi kita berkecek. Hak tu dua ada anak lidah. Dua-dua ni makhluk belaka. Dan tidak ada di zat Allah Ta'ala seperti itu dah. Bukan kata kalam nafsi Allah duduk dalam hati Allah lah, duduk di anak lidah Allah. Dah. Kalam nafsi Allah satu saja. Tidak dua macam kita dua. Kalau kita kecek sini, kecek sini. Kadang-kadang boleh berlainan tak? Dua-dua ni berlainan boleh. Allah baiknya awak, berjuruhnya dalam hati. Ni keju sangat apa. Boleh lain tak? Boleh lain, boleh menyalahi. Mulut manis jumpa masa panggil tu ni. Masya Allah, berjuruhnya dia Allah dermawannya dalam hati. Pada kedekuk ni, ada kamera ni, tekoh ni dalam hati kecek. Betul tak? Ini kalam nafsi kita tu ada dua, untuk lafzi dan untuk monolog hati kita. Lafaz hati kita berkecek dalam hati je bang. Dialog dalam hati kita. Jadi kalam nafsi Allah bukan lagu tu, bukan dua. Wahdaniyatus sifat. Allah Maha Tunggal pada segala sifat. Apa? Sifat Allah banyak tapi satu-satu jenis juga. Satu kalam artinya satu penutur perkata perkecek. Kita dua kalam nafsi kita, fil lahti fil fuadi. Cuma dua-dua ni tak berhuruf, tak bersuara. Ingat dah. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil syair akhtal tu sebagai nak menjawab kepada Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah membatasi kalam mesti kena huruf suara. Ahli sunnah dia kata tak semesti kalam mesti huruf suara. Jangan kepada hak Allah Ta'ala. Hak kita makhluk, hak dalam hati kita, berhuruf tak? Ada huruf tak? Kita nak sebut saya, ada tak keluar gigi sini, berdarah habis jantung kita? Ada? Bersuara tak? Tak.
Sebab tu kalau kita duduk di kedai kopi, restoran, selagi mana kita tak panggil waiter tu untuk order, oyak kita nak makan gapo, 10 kali kiamat kita tak mari kita nak makan gapo. Bukan bunyilah perut kita. Dalam hati kita tengok, dalam hati saya nak makan nasi biryani dalam perut. Bunyi tu. Udah. Kau ada pernah berlaku gitu? Duduk kedai kopi tiba-tiba pak letak nasi biryani. Saya belum ada lagi saudara. Tadi saya lalu tadi tapi cik bunyi dalam perut hati cik. Nah, saya nak makan nasi biryani. Apa lagi terus order lah. Ada gitu? Tak pernah. Kalau berhuruf mesti berdarah hati kita ni. Sing saja tu gigi dia tajam mana? Sing tu sing. Tengok tajam tak? Tajam tu. Berdarah tak? Berdarah kalau berhuruf sungguh. Berdarah hati, berdarah anak tekak kita, anak lidah kita pun berdarah. Berhuruf bersuara tak? Tidak. Tapi boleh dipanggil itu kalam. Innal kalama la fil fuadi. Hanya sahaja kalam itu di dalam hatiku. Lepas tu, hak kita berkecek tu, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya sahaja dijadikan lidah tu menunjukkan apa yang kita berkecek di dalam hati. Kalau kita ungkap dengan lidah tu nak royak apa hati kita tu duk berkecek namun dah. Kasih kabur. Mai. Ada nak tom yam capur hak kita sebut dengan lidah nak tom yam capur. Saatnya ada dah dalam perut kita tu. Dalam hati kita tu ada dah. Lidah ni hanya nak menunjuk apa hak kita berkecek dalam hati. Apa yang kita berkecek dalam hati itu dipanggil kalam tak? Kalam, dialog. Monolog kita. Monolog dia panggil dialog dah ni. Monolog kita dah. Apa kita berkecek dalam hati kita. Maka sah dipanggil kalam, sah. Maka ternafilah hujah Mu'tazilah ataupun statement Mu'tazilah, kalam pasti atau wajib mesti kena berhuruf bersuara. Tak semestinya. Itu saja dah. Sedangkan kalam Allah tu bukanlah makna kalau gitu ulama ahli sunnah mentashbihkan kalam nafsi Allah di dalam hati manusia gitu. Bermakna kalam nafsi Allah di dalam hati Allah gitu. Tak dah. La yushbihu tu. Itu mana? La yushbihu kalamana, tidak menyerupai lah. Kalam Allah Ta'ala tu akan kalam kita. Perkata Allah penutur pekecek Allah tidak menyerupai lah. Ia akan penutur pekecek kita dah. Tu gitu habis. Sebab apa tak serupa? Satu, penutur pekecek kita ialah arak yang menumpang pada jirim ruh kita. Gitu dah. Arak ni terima bertambah berkurang, bahkan terima hilang, terima. Kan arak kan benda baru. Sekarang ni boleh cakap sedap lagi lah, ngongeng. Kita tak tahu siapa masa mak Tuhan tarik perkata yang ada di anak lidah, anak tekak kita, tak boleh kecek ataupun seruk punuh peti suara pada mana boleh. Ataupun dalam hati kita tu banyak benda kita nak kecek. Banyak benda kita nak berayak. Boleh jadi pak hilang kelu. Nak pergi jumpa Tok Wakil ni banyak ni, jumpa YB ni banyak benda hajat nak rayak ni. Nak suruh YB buat tu buat ni tu dulu projek ni. Jangan buya orang warga asing menego tanpa lesen itu ini. Banyak nak jumpa YB nak bagi tahu. Tapi bila jumpa depan YB hilang dah. Tak tahu gapo nak royak dah. Ada yang ingat. Boleh jadi. Tu bermakna kalam kita tu baharu. Gitu kan? Maka tak serupa kalam Allah Ta'ala. Walaupun kita kata kalam nafsi kita tak berhuruf, tak bersuara, tapi kalam nafsi Allah tak berhuruf, tak bersuara juga. Adakah sama? Tak, hanya pada pihak tak berhuruf, tak bersuara tu saja. Itu pun pada kalam nafsi. Sekira-kira zahir pada mata kepala kita tak berhuruf, tak bersuara. Boleh tak nak dijadikan berhuruf bersuara tu nyata di telinga orang? Boleh. Tu macam kita cerita dah tadi. Satu orang tu lalu tepi Pak Cik, dia kata, dalam hati dia, ngotorlah Pak Cik ni, tak basuh baju berapa tahun ni. Tiba-tiba tu Pak Cik lupa ni. Awak, basuh baju tu senang je. Nak basuh hatimu hak kotor tu payung. Kejut dia tak tu ni. Padahal tak berhuruf, tak bersuara tu. Dia kecek dalam hati. Tapi Allah perzahirkan di telinga,
pocik tadi. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu lagu tu dah. Jadi kalam kita tu walaupun tak berhuruf tak bersuara, pada satu sudut saja, hanya untuk melawani Mu'tazilah yang membatasi kalam mesti berhuruf bersuara. Tidak mesti. Maka bila di kita pun tak semesti berhuruf bersuara, kalam nafsi yang ada dalam hati anak lidah kita, apalagi Allah Ta'ala, maka kalam dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Baik. Fa inna kalamana makhlukun fina. Tengok. Kerana sesungguhnya kalam kita, perkata kita, makhluk yang ada pada kita. Tuhan yang mencipta, yang menjadi. Sebab tu terima perubahan, terima pertambahan, terima perkurangan, pokok terima hilang. Hilang, tak tahu nak kecek ke apa. Tak tahu nak kecek ke apa dah ni. Wallahu a'lam. Maka betul. Boleh tadi? Ceramah gelegung-gelegang semua. Pernah di Temeluh jemput ambo ceramah Maulidur Rasul tak silap dulu. Lama dah. Jadinya sebelum ceramah tu dia jamu dulu. Jamu nasi lauk pating poyok. Pating masuk poyok dah ni. Sedap lah tu. Jadi ambo pun banyak kata, kita makan lepas ceramah dah kot tak? Tak boleh ustaz. Kena makan selalu. Sebab kita catering ni masa ni lepas ceramah tak ada dah. Habis dah. Mati dah lah aku dah ni. Sebab apa mati? Sebab saya ni tak boleh kalau makan dulu. Kalau makan dulu sebelum ceramah, jawabnya tak tahu nak kecek gapo lepas ni. Pasal denyuk bodoh, tak tahu nak kecek gapo, kenyek, nak ngatuk tidur dah. Jadi lagu tu tak apalah kata kita. Kita tak makan apa. Jangan ustaz, kena makan. Sedap ni. Memang sedap sungguh. Jadi kita pun sebuah salah. Makan tak jadi RM1 dia sedap kan? RM3 lah paling kurang sunat. Meniga-niga dah tu. Sudah makan naik atas ceramah, tak sampai setengah jam, 20 minit ngatuk. Tak nak kecek gapo. Quran tak ingat, hadis tak ingat, tak tahu nak kecek gapo pasal keludeng ambo rasa kena berhenti dah. Kejut habis. Mana ustaz? Baru 20 minit. Abang Amar bersedah dia. Amar tak ada makan nasi dia kata. Sengatuk nak tidur. Balik. Akhir kali dia repeat pula tahun lepas repeat pula ceramah Maulidur Rasul. Kali ni baru dia ikut. Dia kena ikut kita lah. Kita nak lagu mana dah. Makan lepas ceramah, makan ceramah. Sedua lebih pandai pada orang dah tu ni. Jadi kalau dia nak makan dulu tak apa. Kita tak boleh. Jadi lepas tu dia repeat pula sekali lagi. Tak boleh makan. Makan lepas ceramah. Baru sedap. 2 jam setengah tak berhenti adu. Gelegung-gelegang dah. Nak macam mana? Itu kalam kita tu boleh lagu tu. Hilang. Tak tahu nak kecek kau dengung lepas lotok pasal tak nampak. Kaya ayak tak mari. Tahu pening nak tidur ngata. Balik tidur. Tak sungguh. Ada tu kalam kita seperti itu. Makhlukun fina. Makhluk Allah Ta'ala jadi pada kita. Biwasitatin alatin min famin, dengan perantaraan alat daripada mulut, walisani lidah, wasyafataini dan bibir. Ini kembali kepada kalam lafzi. Jadi sebab tu kalam nafsi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Tidak ada orang panggil kalam nafsi Allah Ta'ala tu huruf suara, dan tidak orang panggil terima bertambah dan berkurang. Tidak. Sedia kala tanjizi koding lagu tu dah. Mana Allah Ta'ala ada sifat penutur perkata pekecek. Sedia kala, maka Allah sedia kala lagi menunjuk apa yang dia nak tunjuk kepada mukhatab. Mukhatab ni orang yang nak dituju kalam dia tu. Sedia kala lagi Allah Ta'ala menunjuk. Itu dah. Seperti kita ni semaya 5 waktu ni. Bila lagi Tuhan tu sedia kala siap dah untuk nak suruh kita tu orang panggil semaya 5 waktu. Sedia kala lagi. Belum ada makhluk. Allah tu sudah siap dah. Untuk menunjuk kepada kita sedia kala semaya 5 waktu ni aku fardukan ke atas kalian, hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam. Sedia kala tu duk sungguh dah di zat Tuhan. Duk sungguh dah di zat Tuhan. Dia panggil dia panggil kalimatun nafsaniyah. Kita sebut dah kemarin. Sebab tu kalam nafsi dia terbagi 3 pula.
Nafsi bimakna ismi sifatul kalam. Nafsi bimakna nafsani, kalam masdari bagi kalam nafsi. Nah, ini dia panggil ta'alluqul kalam, ta'alluq kalam. Nah, kemudian kalam nafsi bimakna kalimatin nafsaniyah, ini dia panggil ma hasala bil masdarin nafsi. Apa yang hasil daripada masdari nafsi dia panggil. Nah, kalimatun nafsaniyah. Tuhan sebut dalam Quran itulah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah air laut ni jadi dakwah untuk menulis, nak tulis kalimatu rabbi, kalimah Tuhan, kalimah Tuhan. Apa kalimah Tuhan sini? Bukan Quran 30 juzuk tu saja, bukan. Kalimatu rabbi ni kalimatun nafsaniyah Allah Taala. Kalimah nafsaniyah Allah Taala tu hasil daripada kalam nafsi bimakna nafsani, ta'alluq tanjizi qatin, sifat kalam Allah Taala mana? Hak Tuhan sedia kala yu'idu kalaman, mempersedialah Allah Taala akan kalamnya untuk dia nak tuju gapo kepada mukhatab dia. Sedia kala lagi. Itu dah. Kenapa dia boleh sedia ke yu'idu kalaman tu sedia kala tanjizi qadim? Kerana di zatnya ada sifat kalam sedia kala lagi. Penutur, perkata, perkecek tu sedia kala lagi. Gitu. Jadi jangan duk pening, jangan duk, tak faham lah saya. Jangan duk pening. Seperti kita i'tikad sifat pengetahuan tu sedia kala dah. Sedia kala dah. Sedia kala. Di zat Allah Taala ada sifat ilmu sedia kala, pengetahuan Allah tu sedia kala. Maha mengetahui Allah sedia kala juga, gitu. Tapi hak sifatnya pengetahuan. Maha mengetahui atau mengetahui itu bukan sifatul kalam. Dia panggil ta'alluqul kalam. Samalah. Perkata tu sifatul kalam. Sedia berkata-kata, sedia kala lagi, itu dia panggil ta'alluqul kalam, ta'alluq kalam. Jadi panggil kalam nafsi juga, tapi bermakna nafsani. Ibarat daripada banyak perkara hak Allah Taala nak kata kepada hamba dia ni. Nak suruh, nak larang, nak tegah. Banyak benda hak Tuhan sediakan. Sedia kala lagi gapo hak Tuhan nak tuju cakap kepada hamba dia, mukhatab dia. Benda hamba dia, makhluk hak dia nak tuju, perintah nak tuju cakap pada hamba dia tu. Banyak sedia kala lagi. Banyak. Tu. Qadim tu berhuruf bersuara? Tidak. Tapi bukan satu, banyak. Sebab tu kata amrun i'tibari, banyak. Sungguh pada akal kita saja. Kalau dibuka tak nampak pun, hanya diberi faham. Itu dah. Macam tadilah Nabi Musa diberi faham. Diberi faham apa yang Allah Taala nak tuju cakap. Allah Taala nak perintah, nak larang, nak tegah. Jangan kerja hari Sabtu. Itu kan? Nabi Musa dengar, melihat dan dengar sifatul kalam nafsi Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi diberi faham tu. Diberi faham tu. Diifhamkan. Itu pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi bukan wujudi. Amrun i'tibari. Sebab tu faham. Itu dah. Faham. Amrun i'tibari intizai. Mana? Sekira-kira sungguh dalam akal kita tu dicabut ambil daripada sifat kalam nafsi bermakna ismi Allah Taala yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Agak payah sikit sifat kalam ni dah. Agak payah sikit. Saya tidak nafilah, memang payah sikit. Jadi bila ada kalimat bila ada kalam nafsi bermakna nafsani, iaitu ibaratun an ta'alluqil kalam tanjizi qadim tadi tu, maka adalah orang panggil kalimatun nafsaniyah. Kalimatun nafsaniyah ni kalam nafsi bimakna ma hasala bil masdari nafsi. Kalam nafsi juga, tapi barang yang hasil terjadi daripada kalam nafsi bimakna nafsani tadi. Kalimatun nafsaniyah. Hak ni banyak juga. Sekiranya air laut jadi dakwah. Untuk ditulis kalimatun nafsani Allah Ta'ala, kalimah nafsaniyah Allah Ta'ala ni. Kering dulu air laut, belum selesai lagi tulis. Walau ji'na bimislihi madada, kalau sekalipun ditambah lagi air laut seumpama kering tadi, untuk dijadikan dakwah, tulis balik, tak akan selesai lagi. Tu ibarat kata bahawasanya Allah Ta'ala tidak kelu. Itu dah. Tidak kelu. Apatah lagi bisa. Gitu. Habis. Jadi yang sifatnya satu saja. Kalam nafsi bimakna ismi.
Kalam nafsi Allah dengan makna nama bagi satu makna yang wujudiyah ada di zat Allah Ta'ala. Adapun kalam nafsi bermakna nafsani, itu ta'alluqul kalam tadi. Hija sifat perkata kalam nafsi bermakna ismi tadi. Begitu juga kalimatun nafsaniyah, apa hak hasil daripada kerja tadi. Semua tu qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi kalimatun nafsaniyah banyak, kalam nafsani banyak. Yang satu mana? Kalam nafsi bimaknal ismi. Itu satu. Itu mabda'ul kalam. Mabda' kalam dipanggil. Ataupun mabda' sifat. Ataupun dia kata sifatnya, sifat kalam ni. Satu-satu wahdaniyah di sifat. Maka sebab tu kalau kita terjemah kalam artinya berkata-kata, itu tidak kena kepada kalam bimakna kalam nafsi bimakna ismi. Sama ada kena kepada kalam nafsi bimakna nafsani ataupun kalimatun nafsaniyah. Kalimatun nafsaniyah bukan berkata-kata, perkataan nafsaniyah Allah Ta'ala. Bukan perkataan lafziyah. Perkataan lafziyah ni hak Quran kita duk baca ni, ada lafaz, ada huruf, ada suara. Kalimatun nafsaniyah, perkataan yang bangsa nafsi, bahasa zat tu itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Andaikan boleh ditulis, kering air laut, ulang balik, tak akan selesai. Kerana banyak. Ibarat daripada tidak kelu Allah Ta'ala. Itu lagu tu dah. Habis itu. Jadi sebab tu kalau kita tengok kita jauh lama, okey. Dia kata kalam artinya berkata-kata. Lawannya kelu. Betul tu. Betul tu. Kalam artinya berkata-kata. Berkata-kata situ bukan lafzi dah. Berkata-kata situ ialah nafsi, iaitu ta'alluqul kalam. Ta'alluqul kalam tanjiziyun qadimun. Dulu sedia kala Tuhan sediakan kalam untuk Tuhan tunjuk kepada mukhatab dia apa yang dia nak khitab, apa yang dia nak tuju cakap. Sebenarnya kena dah lawannya kelu. Kelu tu ibarat daripada bi alla yurida fi nafsihi at-takallum. Dengan bahawa dia tidak mahu pada dirinya untuk berkata-kata. Tak ada. Itu dipanggil apa? Kelu. Disebut dalam kitab apa namanya? Syekh apa? Aqaid an-Nasafiyah. Al-muradu fi sukut wal afat. Bi alla yurida fi nafsihi at-takallum. Dengan bahawasanya tidak menghendaki pada dirinya tu, pada zat Tuhan tu at-takallum. Apa? Untuk bertakallum, untuk berkata-kata. Tak ada. Hilang. Ada. Macam kita lah. Keceklah sikit pok muwe orang mari ni. Tak ada mu apa nak kecek jawab. Itu lagi tu. Tidak mau pada dirinya untuk berkata-kata. Tuhan tak. Mau. Yuridu fi nafsihi takallum, itulah orang panggil kalam nafsani atau tanjizi qadim pada sifat kalam. Mau sedia kala lagi pada zatnya untuk berkata-kata, itulah dipanggil tanjizi qadim sifat kalam. Mau sini bukan kena kepada sifat iradah dah. Mau pada kalam tu. Nak berkata-kata sedia kala lagi tu. Itu dipanggil kalam nafsani. Gitu dah. Habis itu wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kazalika, dan kalam Allah Ta'ala tu tidaklah seperti demikian itu. Tidak seperti lagu tadi bagi sebut tadi, tidak. Itu tidak seperti mana? Tidak seperti kalam kita makhluk. Kalam kita makhluk tu walaupun tidak berhuruf, tidak bersuara pada hati kita, pada anak lidah kita, tapi makhlukun fina, yang dijadikan pada diri kita. Maknanya bila jadi pada diri kita, terima bertambah, terima berkurang, terima hilang bahkan. Terima tak tahu nak kajak apa, kelu hilang. Boleh. Tuhan tidak lagu tu dah. Tuhan sifat kalam Allah tu ada di zat dia, yang dengan dia Tuhan sedia kala lagi mensediakan apa yang dia nak berkata-kata kepada mukhatab yang dia nak tuju cakap. Apa perkataan ini tuju cakap tu sedia kala. Itu lagu tu. Habis. Itu dah. Adapun kalam dengan makna berkecek, buka mulut, itu mustahil ala Allah. Itu tak ada kata Allah Taala dah. Jadi jangan ingat kata Tuhan kecek dengan Nabi Musa tu.
Musa, Assalamualaikum Tuhan. Tuhan, Waalaikumsalam Musa. Apa khabar Musa? Sihat ke? Sihat lah ni Tuhan. Tuhan apa khabar? Sihat. Okey gitu. Nah, dia gamuk lagu tu, dialog itu dah. Sesak lu faham lagu tu bukan. Nah. Salah. Ya kalam masdari lafzi itu tak ada di Tuhan dah. Kalam masdari lafzi dengan mana gerak bibir mulut, keluar huruf suara itu tak ada. Kalau kalam masdari dengan mana menjadi khalqul kalam. Seperti mana satu pendapat menafsirkan berkata-kata Allah akan Musa itu artinya Allah menjadikan huruf suara yang baharu masuk ke telinga Musa, Musa dengar huruf suara, lalu faham apa yang Allah Ta'ala nak tuju cakap perintahnya pada zatnya sedia kala. Bermakna masih mengisbatkan di zatnya ada sifatul kala. Masih. Berbeza Mu'tazilah. Mu'tazilah kata makna Allah berkata-kata akan Musa itu ialah Allah menjadikan huruf suara pada pokok contoh. Atau pada dinding. Lalu dinding tu yang berkecek, itulah Allah berkecek. Pelik. Dinding kecek itulah Allah berkecek. Tu. Dinding hak kecek ataupun pokok hak kecek, Allah jadikan pada dinding ni boleh kecek. Ya Musa, ikhla' na'laika. Nah, contoh. Dinding atau pokok yang berkecek. Wahai Musa, buanglah selipar kamu tu. Siapa hak kecek tu? Dinding hak kecek. Itulah Allah yang berkata-kata, dia kata. Kenapa? Sebab Allah yang menjadikan dinding ataupun pokok tu boleh kecek. Lah kalau kira Allah menjadi bukan setakat kecek. Main bola siapa yang menjadi? Kita boleh sepak bola. Siapa yang menjadi kita boleh sepak bola? Allah ya, betul tak? Apa tak kata? Allah Ta'ala keadaannya yang menyepak bola. Kayak gitu. Mu'tazilah ni kata kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah berkata-kata tu artinya apa? Allah menjadikan pokok tu boleh berkecek. Itulah makna Allah berkecek. Kalau Allah menjadikan pokok berkecek, itu maknanya Allah berkecek. Berapa kita tak kata Allah menjadikan kita boleh sepak bola, itulah keadaannya Allah main bola. Siapa yang buat kita makan? Siapa yang menggerakkan kita boleh makan? Allah. Berapa tak kata keadaannya Allah yang makan? Allah yang makan, boleh? Salah tu. Bila Allah buat kita makan, kita lah makan. Bukan Allah makan. Bila Allah buat kita boleh sepak bola, kita lah main bola sepak, bukan Allah main bola sepak. Bila Allah yang buat pokok boleh kecek, pokok lah kecek, bukan Allah kecek. Kalau gitu kalammu faham tu majazi, bukan hakiki. Gitu dah. Sedangkan sini Tuhan kata hakiki ni. Wa kallamallahu Musa taklima tu. Tu makna kalam tu kalam hakiki. Kecek sengoti. Bukan orang panggil buat pada makhluk boleh kecek, lepas tu itulah Allah kecek. Lagu mana gitu? Buat makhluk tu boleh makan, itulah Allah makan. Tak boleh pula ya. Kalau sah dikatakan Allah jadikan pokok berkecek, itulah kaunuhu mutakalliman. Kalau gitu sahlah kita kata Allah Ta'ala buat kita tu boleh makan. Keadaannya Allah tu yang boleh makan. Gitu. Allah Ta'ala buat pokok boleh berkecek. Itulah maknanya kata Mu'tazilah kaunuhu mutakalliman. Kalau gitu Allah buat kita boleh makan, betul tak? Kita boleh makan tak? Boleh. Boleh katalah kaunuhu mutaiman. Keadaannya Allah yang boleh makan gitu. Boleh kata gitu? Tak betul tu. Tuhan buat kita boleh makan, kita lah makan. Apa Tuhan pulanya? Tuhan buat pokok boleh kecek, pokok lah kecek, bukan Tuhan dah. Kalau mu kata juga Tuhan kecek, itu bermakna mu majazi tu, bukan hakiki dah. Maka sebab tu kalau Mu'tazilah, walau dia kata Tuhan berkata-kata, tapi dengan makna Tuhan menjadikan pokok atau dinding berkecek, itu dia panggil ingkar sifatul kalam. Jadi bila Musa dengar pokok kecek, maka Musa dengar itulah keadaan yang Allah berkecek tu. Mana? Allah buat pokok tu boleh kecek, itulah keadaan yang Allah berkecek. Ada tak sifat perkecek di zat Allah Ta'ala? Tak ada. Ada tak sifat perkata di zat Allah Ta'ala? Tak ada. Ada tak sifat penutur di zat Allah Ta'ala? Tak ada. Hanya keadaan pokok tu berkecek, bertutur, berkata-kata kepada Musa, itulah orang panggil Tuhan berkecek. Dia katanya siapa? Mu'tazilah. Dia kata Mu'tazilah. Bermakna Tuhan kecek dengan Musa tu bukan kecek sungguh, majazi saja. Hakikat hak kecek ialah pokok
Tidak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Jadi sama tak dengan qaul yang kedua dalam ahli sunnah jamaah tadi? Tak sama dah. Tak sama tu. Sebab ada orang tulis di Facebook kata sama, kata hey, ngaji tak habis tu kalau kata sama. Hak yang kedua pendapat ahli sunnah jamaah tadi, Allah menjadikan huruf suara masuk ke telinga Nabi Musa. Nabi Musa dengar huruf suara, lalu faham apa kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala nak perintah. Berarti mengisbat ada di zat Allah Ta'ala ada sifatul kalam. Penutur perkata perkecek tu ada di zat Allah Ta'ala. Ada. Dia boleh panggil kalam hakiki lagi. Apalagi kalau jumhur ahli sunnah wal jamaah, erti Allah berkecek dengan Musa tu Allah buka hijab, tutup hijab. Lagilah orang panggil kalam hakiki. Jadi itu dia panggil kalam masdari Allah Ta'ala tu dengan makna buka hijab, tutup hijab, ataupun menjadi huruf suara. Kedua-duanya mengisbatkan di zat Allah ada sifatul kalam. Berbeza Mu'tazilah, Allah jadikan huruf suara kepada pokok atau dinding. Pokok dinding berkecek, itulah Allah berkecek. Di zat Allah tak ada sifat berkecek. Gitu kan? Beza tu? Beza. Jauh yang beza tu dah. Itulah gitu. Jadi supaya kita jangan duk faham mari-mari dalam kepala otak kita, oh Tuhan kecek dengan Musa. Oh, mana dialog gitulah saya ke Musa, bukan. Mana Tuhan kecek dengan Musa, kalam masdari Tuhan tu ialah makna Tuhan buka hijab, tutup hijab. Dan Tuhan menjadi huruf suara, lalu didengar huruf suara tu faham apa kalam nafsi di zat Allah nak tuju cakap perintah larangan apa kan. Itu makna wa kallamallahu Musa taklima. Berarti kalam situ kalam hakiki. Allah sendiri hak berkecek dengan Musa. Tapi berkeceknya bukan seperti masdari kita lah. Masdari kita ni gerok bibir mulut, keluar suara. Kalau bagi kita yang tidak bisu ada sifat kalam nafsi yang ada pada anak lidah kita. Kalau kita yang tidak ada kalam nafsi yang ada di anak lidah kita, hanya ada kalam nafsi yang ada di hati kita, maka kita tu tak boleh kalam masdarinya mulut. Lepas tu ni ngatangnya pula. Gitu kalam juga tu. Gitu habis itu. Maka Allah tidak gitu. Allah tidak Assalamualaikum Musa, apa khabar? Sihat ke? Ni hamba Allah ni, hamba nak waktu wahyu untuk demo ni. Bukan lagu tu. Dan bukan juga Musa aku tengok gapo dia mutaitik nak tak faham ni gapo ni tu hawe. Tidak. Dua-duanya tidak. Masdari Allah, kalam masdari Allah, dua-duanya tidak gitu. Jadi jangan kita terbayar kata Allah kecek dengan Musa makna ada gerak bibir mulut lah. Keluar huruf suara daripada mulut Allah lah. Mustahil Allah. Itu mujassimah musyabbihah. Itulah. Lepas tu Allah buat isyarat-isyarat gitu. Tidak juga. Itu masdari kita juga makhluk. Adapun kalam masdari Allah Ta'ala, mana berkecek Allah Ta'ala dengan Musa, itu dengan mana Allah buka hijab, tutup hijab. Baru tak buka hijab, tutup hijab? Baru. Bukan duk buka sama-sama. Musa pun bukan sama-sama buka. Baru je. Ketika mana Tuhan buka tu, Musa dengar. Musa lihat dan diberi pihak pada Musa. Pak tutup tak ada lah. Tu diriwayatkan Nabi Musa tu lepas dengar kalam nafsi Allah Ta'ala, tidak mampu nak dengar kalam manusia berkecek. Mutah dia. Dia sumbat kapah dan telinga. Tu 40 hari tak boleh dengar. Manusia berkecek tak boleh dengar. Jijik. Tu jijik dia ni. Kata ulama macam mana nak faham tu? Jijik dianya. Bandingannya seperti kita tu dengar anjing nyalak tepi rumah kita. Suka tak? Tak suka. Kita suka Siti Nurhaliza nyanyi tepi rumah kita ni. Sebab setara kalam kita dengan Siti Nurhaliza tu setara. Manusia punya bahasa. Tapi kalau anjing setara tak dengan kita? Tak setara. Nyalak. Ada orang menikmati. Wah, merdunya kalam anjing ni ada. Tak ada orang bercinga. Hoi, kamu jauh, cuh. Jijik kita dengar. Itulah sekadar perbandingan untuk mendekatkan faham. Sebab apa Musa tu cumbat kapah tak dengar 40 hari. Apabila dia dibuka hijab oleh Allah Ta'ala dengan kalam nafsi ismi Allah Ta'ala. Karena seperti itulah jijiknya kalam bashar tidak setanding untuk dengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis itu. Baik. Habislah 13 sifat.
Tu. Jadi kalam nafsi, kalam lafzi kita sebut secara macam kalau ada whiteboard ni senang dah. Seperti ada whiteboard dah. Seperti peta minda dia panggil dah. Kalam nafsi, kalam lafzi itu pecahan secara ijmali. Bukalah kita Arab mana-mana pun semua sebut kalam nafsi, kalam lafzi, kalam nafsi, kalam lafzi. Tapi secara tadqiq, secara halusi untuk mendekat ke faham, nafsi bahagi 3. Nah, lafzi pun bahagi 3. Nah, nafsi mana? Nafsi yang sifat, nafsi bermakna al-ismi, satu. Nafsi bermakna nafsani, ta'alluqul kalam tanjiziyun qadimun. Nafsi bermakna kalimatin nafsaniyah, ma hasala bil masdari nafsi. Kalam nafsi juga. Yang sifat hanya satu saja, penutur berkata. Dia berkata-kata, perkataan yang tidak berhuruf, tidak bersuara, itu semua bukan sifat Allah Ta'ala. Tapi qadim, dia qadim. Sebab nafsi. Dan nafsinya ngepehek dalam tekok dalam hati. Nah, hak ni nafsi kita. Kalam nafsi kita hamba mana? Kalam yang dibangsa pada tubuh kita hamba mana? 2, di tekok, di hati. Ini hak kita makhluk. Allah Ta'ala, nafsi Allah, zat Allah. Mana ada tekak mulut, hati, limpa, paru-paru, tak ada. Kalau ikut gitu juga pada Allah, berarti kita tu mujassimah. Nah, Allah zat. Maka zat Allah. Wallahu a'lamu haqiqatiha. Allah yang maha tahu hakikat zatnya Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Cukup gitu je. Ada di zat Allah satu sifat penutur, selesai. Nah, sifat penutur Allah tu sifat, bukan arak macam kita ni, terima bertambah berkurang. Nah, tu. Kemudian kalam lafzi, satu mabda' bagi kalam lafzi. Kalau di Allah Ta'ala mana? Allah menjadikan pada Lauh Mahfuz kutubus samawiyah. Kitab-kitab samawiyah. Itu kalam lafzi tu. Nah, kalau Quran, Injil, Taurat, Zabur. Itu dia panggil mabda' bagi kalam lafzi. Adapun kalam masdari bagi lafzi, artinya Allah membuka hijab atau menutupi hijab atau menjadikan huruf suara untuk diberi faham kepada mustami', mukhatab, apa yang Tuhan nak tuju cakap. Kemudian ma hasala bil masdari lafzi, kalimah lafziyah. Mana? Kalau kita baca itulah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil lafziyah. Nah, dan hak ni semuanya makhluk. Nah, tetapi dilarang kita menyebut makhluk kerana bimbang kesamaran, kekeliruan antara kalam nafsi dan kalam lafzi. Kerana kalam dan Quran itu dua lafaz yang satu pada makna. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Dipanggil muradif, muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Habis itu. Kemudian al-mustahilatu. Ni nak masuk sifat-sifat mustahil atas Allah dah. Beki sikit tu. Sifat mustahil bagi Allah. Tidak pernah jumpa lagi lah ulama wa ibarat al-mustahilatu lillah. Tak pernah jumpa. Yang biasanya jumpanya al-mustahilatu 'ala Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab apa atas? Lilimtina lil madarrah, tertegah nak ada di zat Allah Ta'ala. Bahkan mudarat cederanya, kalau ada di zat Allah Ta'ala juga sifat-sifat mustahil ni, cedera hukum ketuhanan Allah, membawa Allah tu bukan tu Tuhan. Ini kita baca laju. Sing soal akhbarani ani sifatil mustahilati, khabarkan kepada aku tentang segala sifat-sifat yang tentu tidak lagi tak ada, allati la yattasifu biha, yang tidak bersifatlah dengan dia dengan sifat tentu tidak lagi tak ada tu, al maula subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jing bermula jawab bagi soalnya, as-sifatul mustahilatu fi haqqillah ay 'ala Allah Ta'ala. Begitu dah. Tu dia panggil tasamuhun fil ibarah, dia panggil bermudah-mudah pada ibarat ni. Cakap lagu ni, as-sifatul mustahilatu 'ala Allah Ta'ala. Gitu. Patut gitulah. Segala sifat-sifat yang tentu tidak lagi tak ada di atas zat Allah Ta'ala. Ai itu nak tafsir apa dia mustahil.
ay allati la yumkinu an yattasifa biha, yang tidak mungkinlah bahawa bersifat Allah Ta'ala biha dengan dia dengan mustahilat tadi tu. Tu perkara hak tentu tidak. Nak sifat lagu mana? Perkara tentu tidak lagi tak ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang perkara yang tidak terbenar pada akal oleh adanya, bermakna barang tentu tak ada. Tu. Ataupun kita kata tu. Ma la yakbalu subuta, barang yang tak terima sungguh. Apa makna barang tak terima sungguh? Barang tentu tidak. Gitu. Sama aja. Itu semua definisi mustahil berakal. Mana sifat-sifat ni tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Berapa banyak? Ialah al-adamu wal hudusu wal fana'u. Tak ada au fi makna al-adam, begitu. Wal hudusu dan baharu, wal fana'u dan binasa, wal mumatsalatu lil hawadisi, serupa akan yang baharu, wal ihtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala, berhajat tak boleh lepas kepada selain daripada Allah Ta'ala, wa wujudu syariki, dan ada sekutu baginya, wal ajzu dan lemah, wal karahiyatu. Wal karahiyatu ni maknanya digagahi, lalu dia buat tafsir ai wuqu'u syai'in bi ghairi iradati. Sebab tu saya ada hari tu, iradat ni lawan dia tu lebih kuat nakik berbanding di. Lebih kuat nakik berbanding di. Sebab dia wa karahiyatu, wal karahiyatu, dan benci, dibenci. Apa maksud benci? Digagahi, dipaksai. Ai wuqu'u syai'in, berlaku sesuatu makhluk ni bi ghairi iradati, tanpa ketentuan Allah. Itu tentu tidak. Wal jahlu bodoh au fi maknal jahli, atau pada ilmu pada mana bodoh. Wa ashbahu zalika, itu makna yang menyerupaikan demikian itu. Wa inna mastahalat tisafuhu biha, dan hanya sahaja tentu tidaklah bersifatnya Allah Ta'ala dengan dia dengan segala sifat mustahil-mustahil itu, li'annaha, karena bahawasanya segala sifat mustahil itu sifatu nuqsanin, ialah segala sifat-sifat kekurangan. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yattasifu, padahal Allah, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersifatlah ia illa bisifatil kamali, melainkan segala sifat-sifat kesempurnaan. Gitu dah. Jadi apa kita kena tahu dua belah ni. Bukan ngaji Tuhan ada cukup lah ustaz, Tuhan tak ada tak usah ngaji. Siapa ajar gitu. Kita kena ngaji dua belah. Ngaji Tuhan ada tentu sungguh kita nak i'tikad. Ngaji Tuhan tak ada tentu tidak kita nak tolak. Gitu dah. Sebab ada juga orang kata ngaji apa Tuhan tak ada, Tuhan baharu, Tuhan binasa. Ngaji Tuhan kekal cukup lah. Jangan kita nak kena dua-dua. Kena macam kita nak kena di buah durian tu, kena isi walau busuk nak makan, kena kulit walau tajam tak bau nak tahu. Jadi kena isi nak makan, kena kulit nak tahu. Kena hak wajib untuk i'tikad pegang dalam hati dengan wujud. Kena hak mustahil pun sebab kita nak i'tikad dengan istihalah, tentu tidak. Tolak tu. Faham? Jadi kalau ngaji Tuhan ada, lepas tu tiba-tiba mari orang mengajar Tuhan sebenarnya tak ada Tuhan. Sudah. Nak tolak macam mana? Ngaji Tuhan ni so. Lepas tu Tuhan berbila tentu tidak, kita tak mengaji. Tak usah mengaji hak mustahil itu istihalah. Benda mustahil itu tentu tidak. Lepas tu duk ngaji Tuhan ni so, mari-mari orang mengajar. Sebenarnya Tuhan tu tak siapa lagi tu. Banyak sebenarnya Tuhan ni. Sudah. Nak tolak macam mana? Ya ke ustaz? Oh ya ni, hak saya sama mengaji di langit ketujuh ni. Nanti ni. Hak masa saya mengaji di Universiti Azhar tu tak boleh nak pakai dah. Tak siapa martabak. Nanti ni. Hak ni hak baru tinggi martabak. Mana? Langit ketujuh ni. Sebenarnya Tuhan bukan so. Ada kat 14 ekor juga. Nanti ni. Lagu mana? Kita nak tolak lagu mana dia kata? Kita duk ngaji Tuhan so ya. Tentu sungguh. Tuhan berbila tentu tidak tak mengaji. Kalau kita mengaji Tuhan berbila tentu tidak, pak kita tolak. Tentu tidak ni. Gapo ni karut dah ni, ustaz ni sesat dah ni. Sia pula ustaz tapi sesat. Apa? Tak kena mengaji lagu mana tak tahu. Itu. Jadi kena mengaji dua-dua. Ngaji hak wajib nak i'tikad dengan wujub, ngaji hak mustahil nak i'tikad dengan istihalah. Tolak tentu tidak. Lam yalid wa lam yulad. Tu Quran sebut dah. Bukan ngaji kul huwallahu ahad saja, Allahus samad saja dah. Tapi kena ngaji juga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu istihalah tu mustahil tu.
kufu ahadun, itu mustahil. Lam yakun lahu kufuwan ahad, istihalatul mustahil. Yalid yulad, mustahil. Lam yalid wa lam yulad, istihalatul mustahil. Tak ada Allah, mustahil. Tentu tidak tak ada Allah, istihalatul mustahil. Nah, ada pada makna tak ada, mustahil. Tentu tidak ada Allah pada makna tak ada, istihalatul mustahil. Baharu Allah, mustahil. Tentu tidak baharu Allah, istihalatul mustahil. Jadi kita ngaji mustahil itu bukan ngaji mustahil nak i'tiqad dengan wujud, ngaji mustahil nak i'tiqad dengan istihala. Habis. Kemudian esok kita sambung pula al-jaizati dah. Sifat harus bagi Allah Taala. Ini penting ni. Sifat harus ni sebenarnya bukan sifat. Dia panggil sifat atas jalan majaz. Hakikatnya dia panggil hukum bagi kudrat iradat yang ada di zat Allah Taala. Gitu dah. Hukum bagi kudrat iradat yang ada di zat Allah Taala. Sebab duk cara lepas ni dia panggil Allah mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk, apa hukumnya? Itu. Apa hukum? Mu'tazilah kata wajib Tuhan buat baik pada makhluk dan wajib Tuhan buat yang terlebih baik pada makhluk. Di sinilah timbulnya akidah jawazul jaizat. Mana? Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yakul fi'lu salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Nah, jadi Tuhan buat makhluk ni bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Jaiz saja, harus saja. Boleh-boleh saja. Dia nak buat orang tu sehat boleh, nak buat tu sakit boleh, orang tu baik boleh, orang tu jahat boleh, orang tu mati dalam iman boleh, orang tu mati dalam kufur boleh. Orang tu ahli celaka boleh, orang tu ahli bahagia boleh. Tak ada satu tekanan atas Allah Taala. Tak sama seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, dah Allah buat hanya yang baik-baik saja. Itu pun wajib Allah buat. Bukan harus dah. Wajib. Dan bukan hanya baik, bahkan yang terlebih baik wajib Allah Taala buat pada makhluk. Itu. Jadi perai pula kita dengan Mu'tazilah. Habis itu kita berhenti, esok kita sambung balik sikit. Sing soal akhbirni anil asya'il lati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan kalau ada? Kita ni kalau habis ketuhanan pun al-imanu billah ni pun Allah muncul lah deh. Tak ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'atiqah. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'atiqah. Wa nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah. واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم منك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.